Mari kita balik. Balik. Hari ni awal sikit yang balik kan. Sebab aku nak keluar makan hari ni. Mak mentua aku nak belanja makan. Memang aku order mahal ni. Tiba tak adalah. Orang nak belanja kita, yalah, kita join je kan. Oh, dah lama tak balik. Apa ni, yalah, selalu balik dah gelap kan. Ini masa terang lagi. Oi, ada rainbow, ada apa ni? Apa nama benda tu? Unicorn ha. Maskot unicorn. Dah berapa dah kutipan dia tu? Mesti dah 1 juta kan. Kan satu tetai kau bersaiko. Panas tu balik pukul 6 macam ni kan. Sekarang pukul 6. Yes, 6.30. Agak panas lah. Selalu balik dah macam sejuk-sejuk sikit kan. Aduh, ni nak kena isi minyak lagi ni. Minyak dah berkelip mat. Dah berkelip. Tapi lah dah berkelip tu, jangan berani korang jalan kereta. Patutnya kena ada kotak kuning dekat sini kan. Orang kita ni tak faham bahasa. Kalau tak ada kotak kuning diorang assume boleh jalan. Macam tu lah. Tengok dah merah dah. Kelang kabut. Kelang kabut jadinya. Aduh bang, signal tak bagi. Nak isi minyak ke kau nak terus? Aduh, lain kali bagi signal bang. Abang yang kurang hajar. Sini lah. Okay bang, terima kasih bang. Tengok dengan pantasnya dia bagi aku untuk isi minyak kan. Bagus pada macam ni. Dia tak melambatkan ni. Untuk bila ada orang kat belakang, dia tak melambatkan. Okay, lulus. Baik, mari kita isi minyak. Dia kalau dah berkelip macam ni memang RM9 lah. Dia kalau RM10 penuh. Tapi RM9 ni macam suku-suku sikit lah. Dia nak penuh. Sebab dia orang cakap tak elok isi penuh kan. Tak tahulah, isi penuh salah, isi sikit pun salah. Tak tahulah mana yang betul. Mungkin si Polan yang betul. Tengok RM9 pun dah nak penuh. Macam ni okey lah ni. Coba tak payah isi penuh-penuh guys. Itu yang aku tahulah. Yang diorang cakap jangan penuh-penuh lah apa. Tapi entahlah, benda-benda orang cakap apa, rumors ni, aku panggil rumors lah. Benda-benda rumors ni macam tak tahulah, tak ada SOP dia kan. Diorang main reka cipta je. Oh, bahaya. Ni aku rasa aku dah potong. Aku takut kereta ni tiba-tiba nak masuk kiri kan. Oh, signal tak ada. Dah masuk baru bagi signal. Apa lancau? Lepas tu kalau motor laju, salahkan motor. Macam mana tu guys? Macam mana nak kira tu? Betul tak? Selalu macam tu lah. Orang akan salahkan motor. Kenapa lalu laju? Orang dah bawa 40 dah ni. Kau nak aku bawa slow mana lagi kan? Aduh bang, duduk je lah bang kat sini bang. Beratur je lah bang. Sama je bang. Kejap lagi aku mesti jumpa kau balik. Ciao. Oh, jangan laju-laju motor. Tolonglah, slow je kat sini. Tak payah laju-laju. Aku rasa kalau yang mana kerja pagi balik office hour kan, waktu-waktu macam ni stres juga even naik motor pun kan. Jam. Nampak jam mat. Kau naik motor pun nak menyelip pun susah. Mungkin kalau yang balik pukul 7 tu okey sikit lah kot kan. Biasa aku balik pukul 7 macam tu alright je. Tak adalah jam sangat kan. Ini susah sikit lah waktu-waktu macam ni. Banyaknya kereta. Macam ni rasanya bila balik waktu office hour jam gila mat. Tak bergerak teruk sangat ni. Sabar, duduk je lah. Wajar dekat line tengah ni. Disebabkan kau lah jam. Lain kali kalau nak ke kiri ke atau nak kanan ke, kena bersedia lebih awal lah kan. Lorong mana tu korang dah kena tetapkan dah. Korang sendiri yang kena tetap. Maksud aku, korang sendiri yang kena bersedia lah. Lorong mana yang kau nak pilih. Sabar. Nak masuk je. Korang kena ingat yang bawa kereta ni semua tak semestinya korang bagi signal korang boleh terus masuk. Tengok dulu jarak kenderaan belakang. Tak kisahlah kenderaan ke motor ke, sama tu. Dah clear barulah boleh masuk. Alright, jangan jadi monyet.
Ni lagi lah potong barisan. Tapi aku rasa biasa kat sini aku tak kisah lagi. Sebab sini mostly yang daripada pam minyak kan, daripada Petronas tu. So diorang keluar dan diorang terpaksa lah. Alright, baru boleh buat laju guys. Baru boleh buat 200. Tiba aku jalan kosong aku berani aku nak pulas. Tapi kalau macam tadi kan, aku tak tahu lah. Dulu masa aku zaman-zaman baru nak up kan, masa bawa motor dulu, nak cilok-cilok tak ingat dunia mat. Sekarang ni aku tak tahulah kenapa aku ada perasaan takut. Dia bukan takut apa, dia perasaan macam tiba-tiba macam kau fikir negatif. Takut ni depan ni mesti dia nak masuk ni, depan ni mesti dia nak tukar lorong macam tu. Aku ada pemikiran macam tu sekarang. Tak tahu sebab apa. Sebab tu lah aku tak berani kalau jam-jam macam ni kan. Suka lah nak pulang-pulang sangat, buat relax je nampak skema apa skema lah, mampus lah. Yang penting aku selamat. Ish, berada motor MVX biru depan ni, tayar dia dah crack siap. Dah crack satu, ada kesan crack. Lepas tu dah botak. Macam mana dah boleh berani bawa? Kalau aku tak boleh lah. Aku memang confident out terus. Tapi mungkin dia ni pro rider, so aku rasa tak ada masalah untuk dia lah kan. Aku yang tayar sekarang ni pun tak botak lagi pun aku dah cuak. Lagilah tayar macam tu. Lagi lah. Belakang aku dah basah ni, berpeluh lah. Biasa balik kan dah sejuk kan. Panas berpeluh. Wah, semua guna VIP spot. Dia ada divider ni kan. Boleh lah kau sandar kaki kau yang penat ni. Panasnya. Belakang aku ni dah basah. Kena bagi gap sikit. Kalau sweater aku yang lama tu, dia angin dia masuk celah ni tau, dekat lengan ni tau. So sejuk jugalah, ketiak-ketiak kau pun akan sejuk. Ini aduh, tak masuk langsung angin. Mana tak berpeluh. Silaunya. Aku tu tengok side mirror lah aku. Bagi saya ruang, saya nak ke kanan. Terima kasih. Alright, sampai pun akhirnya. Awas lubang di hadapan. Aneh ni mantap dia langgar je. Mantap lah aneh. Aneh, apa ni tak cantik lah berada. You langgar traffic light. You tak ada tunggu sama saya. Hai, kurang ajar punya ni. Alah, traffic light lambat lagi lah. Tapi tak apalah. Sebab kan aku nak menunjukkan yang aku ni baik. So aku akan tunggu je lah traffic light ni. Ya guys. Ni air apa ni siap? Ke minyak bukan Bukan apa, takut minyak kan. Kalau minyak bahaya sikit lah. Lah, ni aneh tadi. Lah, kau nak pergi sini je pun. Agak kau nak pergi mana siap? Ish, Walid dan. Wah, pandai yang motor depan ni. Macam mana dia tahu dah hijau lah sini? Tiba. Hebat, abang ni ada super power. Okay lah guys, aku rasa sampai di sini saja. Kita end awal sikit lah kat sini. Sebab aku pun dah mamai dah ni kan. Sekejap lagi nak keluar pergi makan lagi. Aduh, nak pergi ke bandar balik naik kereta. Lepas tu esok kerja pagi lagi. Aduh, yai. Okay lah guys, nanti kita sambung. Ciao.